adalah pemandangan hadapan Kampung Warisan Budaya yang terletak di Karai di Kuala Kangsar. Begitu banyak sekali keindahan dan sejarah di sebalik Kampung Warisan Budaya ini. Di bahagian galeri muzium Warisan Budaya ini memaparkan hasil tengunan songket sulaman yang dihasilkan oleh orang Kuala Kangsar, kain pelangi, kain songket dan pelbagai jenis kain juga yang dihasilkan. Tak lupa juga, ini adalah antara yang menghasilkan karya tekatan untuk diletakkan di galeri warisan. Sudut ini dinamakan sudut budak Kuala kerana hasil-hasil yang dipaparkan di sini adalah sememangnya hasil daripada orang Kuala atau lebih dikenali sebagai orang Kuala Kangsar. Di sini nampaklah bahawa orang Kuala Kangsar sangatlah kreatif dan berbakat dalam menghasilkan berbagai jenis pakaian, membantu dalam pembangunan dan sebagainya. Datang ke Kampung Warisan Budaya yang dibuka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Sekian dari saya. Terima kasih.